Sekarang jadi mimpi buruk pula. Sedih sial. Memang jatuh ditimpa tangga, dipijak gajah, dimakan buaya. Dan Malaysia akan jatuhlah beberapa anak tangga dan paling tragisnya mungkin akan berada di bawah pasukan Indonesia lah, sebab sekarang ni kita di atas Indonesia kan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi kenyataan media sebentar tadi memaklumkan menerima hukuman terbaru daripada Jawatankuasa Tata Tertib Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang bersidang pada 12 Disember 2025 berkaitan kes menurunkan pemain yang tidak layak. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib FIFA, George Palacio itu mendapati FAM telah melanggar Artikel 19 Kod Tata Tertib FIFA edisi 2025 kerana menurunkan pemain yang tidak layak dalam Liga Perlawanan Antarabangsa Tier 1 berikut. Nombor 1, Malaysia lawan Cape Verde di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 29 Mei 2025 yang berkesudahan seri 1-1. Malaysia lawan Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 4 September 2025 yang berkesudahan Malaysia menang 2-1 dan Malaysia lawan Palestin di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor pada 8 September 2025 yang berkesudahan Malaysia menang 1-0. Sehubungan itu, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA telah membuat keputusan bahawa Malaysia diisytihar kalah dengan jaringan 3-0 pada ketiga-tiga perlawanan tersebut. Selain itu, FAM turut dikenakan hukuman denda sebanyak RM51,414. FAM akan membuat permohonan bertulis bagi mendapatkan alasan keputusan daripada Jawatankuasa Tata Tertib FIFA sebelum mempertimbang langkah seterusnya yang akan diambil. Kaum yang malas dan lemah. Keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang mengisytiharkan Malaysia kalah 3-0 bagi 3 perlawanan antarabangsa Tier 1 perlu dihormati dan wajar diterima secara terbuka. Bekas penyerang kebangsaan Safi Sali menyarankan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk terus fokus dan bergerak ke hadapan serta menumpukan kepada usaha membangunkan bola sepak negara. Dalam pada itu mengulas tentang kesan keputusan itu terhadap skuad kebangsaan, beliau percaya pemain Harimau Malaysia masih memiliki semangat untuk bangkit dan meneruskan perjuangan selagi diberikan peluang beraksi di pentas antarabangsa. Beliau berkata skuad Harimau Malaya wajar terus diberikan sokongan kerana pasukan itu menggalas tanggungjawab besar membawa nama Malaysia di persada antarabangsa. FAM pada Rabu mengesahkan menerima hukuman daripada Jawatankuasa Tata Tertib FIFA susulan kes menurunkan pemain yang tidak layak dalam 3 perlawanan antarabangsa Tier 1 melibatkan skuad Harimau Malaya. FAM memaklumkan Jawatankuasa Tata Tertib FIFA memutuskan Malaysia diisytiharkan kalah dengan jaringan 0-3 bagi 3 perlawanan antarabangsa Tier 1 melibatkan skuad Harimau Malaya selain turut dikenakan hukuman denda sebanyak RM10,000. Ranking FIFA, dia memang akan memberikan impak yang besar. 3 perlawanan Tier 1, 3 perlawanan itu di keputusan yang kita menang dan 2 menang dan 1 seri, ini kalah semuanya 3-0. Ini bermaksud mata ranking FAM, bukan FAM lah, pasukan Harimau Malaya kini ditolak. Jadi usaha untuk menaikkan ranking sebelum ni menjadi sia-sia dan report card yang aku buat, konten yang aku buat sebelum ni pun jadi sia-sia. Segala usaha coach Peter Klamowski
dan juga anak buah dia di atas padang kini hanyalah tinggal kenangan. Dan Malaysia akan jatuhlah beberapa anak tangga dan paling tragisnya mungkin akan berada di bawah pasukan Indonesia lah, sebab sekarang ni kita di atas Indonesia kan. Dan korang kena ingat, ranking ni bukan sekadar untuk menyedapkan mata ataupun bukan sekadar kosmetik saja semata-mata, tapi dia lebih menentukan bahawa status undian kejohanan, maksudnya kita akan berada dalam pool yang lebih baik lah kalau kita berada di ranking yang lebih baik. FAM cakap, FAM akan buat permohonan bertulis bagi mendapatkan alasan keputusan. Dah berapa kali dah kau nak buat benda ni? Kau nak buat permohonan yang tak ada guna pun. So, dengan statement daripada FIFA ni, maka rekod Malaysia yang sangat-sangat bersih tahun ni, rekod Malaysia yang sangat-sangat bagus daripada Coach Peter Klamoski, undefeated, sepatutnya dah jadi kalah lah kan, sebab ada yang kalah 3-0. Okey, ada 3 game kalah 3-0. Dan ramai juga yang tertanya-tanya apa cerita dengan game-game kualifikasi Piala Asia, game-game lawan Vietnam kan. Bagi aku mungkin disebabkan kualifikasi Piala Asia ni ada kaitan dengan AFF, which is Asian Football Federation, jadi mungkin kena tunggu jawapan daripada AFF lah. Manakala game-game friendly ni memang sepenuhnya kuasa daripada FIFA. Jadi apa yang aku expect nanti pun game-game lawan Vietnam ni daripada menang 4-0 tu nanti akan jadi 0-3 juga guys. Jangan berharap, okey? Jangan berharap. FAM dah kecewakan kita. FAM dah malukan negara kita. Harimau Melaya kena hukum FIFA lagi. Apa benda ni weh? Belum sempat settle rayuan kepada khas untuk tuduhan sebelum ni, kita dapat satu lagi berita buruk. Korang tahu 3 game friendly yang Harimau Melaya main masa international break, yang seri 1 menang 2 lawan Cape Verde, Singapura serta Palestina, itu kita boleh bungkus kasih buang. Pasal FIFA baru mengisytiharkan Malaysia kalah 3-0 untuk setiap game itu. Ini berikutan FAM telah melanggar peraturan FIFA menurunkan pemain yang tidak layak. Tambahan pula denda wang sekitar 51,000 telah dikenakan. Serius abang stres doh. Bukan pasal benda ni akan memberi implikasi kepada ranking FIFA kita, tapi untuk ketiga-tiga game itu aku ada kat stadium lepak dengan member dan korang semua layan sama-sama. Betapa banyak memori manis bro. Sekarang jadi mimpi buruk pula. Sedih sial. Memang jatuh ditimpa tangga, dipijak gajah, dimakan buaya. Dan sekarang satu benda terlintas ke fikiran abang. Korang rasa kita akan kena hukuman yang sama tak untuk kualifikasi Piala Asia? Celaka, sungguh celaka, oh Malaysia. Negara kita bukan tumpuan dunia, melainkan juara menipu dunia. Hukuman FIFA adalah buktinya. Melayu Malaysia hanya kaum penipu. Kita tiada nyali menyalahkan anak raja, kerana Melayu hanya hamba tiada harga. Kita tak berani melawan raja, kerana Melayu Malaysia kaum yang malas dan lemah.
Malaysia, kaum yang malas dan lemah.